keputusan Datuk Seri Najib sebenarnya adalah kerana berlaku perebutan kuasa. Dan sejak itulah datang rancangan pusingan ke-7 untuk nak menjatuhkan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan, konspirasi itu disusun. Akhirnya, bila dia jadi Perdana Menteri pun 3 tahun pertama dia ikut saja Dr. Mahathir. Itu watak Datuk Najib. Kesian kadang-kadang tuan-tuan, tak layak Dr. Mahathir pula Datuk Najib macam dia pula Datuk Najib sekarang, kerana betul Dr. Mahathir banyak jasa pada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun banyak jasa dia kepada Dr. Mahathir. Hak sini, hak namu ada pun habis. Tuan-tuan royak siapa dia yang boleh buat lebih baik pada Datuk Najib? Latar belakang keluarga lebih Datuk Najib, pendidikan lebih Datuk Najib, pengalaman lebih Datuk Najib, menteri besar dia, naib presiden, naib tuan muda dia, ketua muda dia, timbalan presiden dia, kementerian pelajaran, kementerian pertahanan, jabatan Perdana Menteri. Apa lagi Datuk Najib tak tahu dalam training sebelum nak jadi Perdana Menteri? Mana tuan-tuan pernah tengok Datuk Najib dia lawan orang ke, marah ke orang ke, kata ke orang pelik-pelik? Tak ada. Maka Datuk Najib antara semua dia ramai kawan-kawan, dan kawan-kawan Datuk Najib itu sebagai besarnya sudah pun menjadi pemimpin-pemimpin di bahagian. Maka bila orang yang tak ada akar umbi macam Muhyiddin cuba menyerang Datuk Seri Najib, dia menyebabkan kawan-kawan dan pemimpin akar umbi makin kuat berdiri di belakang Datuk Najib. Hukum mewujudkan pemerintahan adalah suatu yang fardu ke atas kita sekalian. Benda yang disebut oleh ulama-ulama, yakni orang Islam di bawah pemerintah Islam yang sedang menunaikan tanggungjawab terhadap orang Islam, itu ditafsirkan sebagai al-jamaah dan mengisytiharkan untuk menjatuhkan pemimpin itu adalah haram di sisi Islam. Ni belum 1 bulan dari jemaah ni, Datuk Najib nak berucap dalam parlimen ni. Tuan-tuan tunggulah, buah akan gugur patah dengan dahan-dahan saja. Macam-macam akan buah. Tolong bawa kepada saya apa lagi cadangan-cadangan perkara yang boleh dibuat untuk nak bela rakyat. Apa yang you dengar, apa yang you fikir patut kita buat dalam pelancawan akan datang ini, supaya kita beri perhatian pada masalah rakyat. Apabila Datuk Najib nak merapatkan hubungan kita dengan negara China, ini adalah satu tindakan yang paling bijak. Negara China ekonominya sedang tumbuh 8, 9, 10 di setiap wilayah sampai 12%. Kalau keadaan ini berterusan dalam masa 1 dekad lebih kurang, negara China akan meminta negara Amerika sebagai suatu kuasa ekonomi yang terbesar di dunia. Tak ada siapa yang dapat menghalang. Yang pastinya Datuk Najib tidak melanggar mana-mana undang-undang. Datuk Najib tidak mencuri wang rakyat. Datuk Najib tidak mengambil daripada akal pada ini. Walau bercacak panah dan lembing, panji-panji UMNO kita tegakkan juga. Patah saya betulkan paruh, patah paruh betulkan lutut. There shall be no retreat, no surrender, no retreat, no surrender.